beli apa? Kita nak beli apa? Bekas. Bekas apa? Bekas untuk hari guru. Ya jangan bagi tahu. Elina nak beli bekas apa? One utama. Kita kat mananya ya? Baru sampai dekat IKEA. Tadi makan nasi lemak kelawar, rasa dia kurang sikit, tak berbaloi. Tengoklah Elina ni, acah-acah naik tangga pula. Barang pertama yang ni beli, alas kaki. Bahaya ni datang IKEA ni. Saya nak kek ni satu. Lepas tu saya nak kopi satu. Okey. Oh, tu barista kita. Welcome to Elina dan ayah punya favorite zone. Favorite kita adalah bahagian lampu kan. Tengok ni. Elina ada barang. Mana barang yang Elina beli tu? Nantilah tu. Nanti tengok. Berapa? Tengok lampu dulu. Dah siap beli dekat IKEA. Nasib baik orang tak ramai sangat. Ramai jugalah tapi tak adalah sampai terlalu sesak kat dalam tu. Boleh jalan lagi. Tapi kalau cafeteria tu nak makan tu memang tak berharap untuk dapat makan lah. Sebab memang ramai lah kat area tu kan. Ni barang yang dia beli. Masa untuk balik. Lepas tu minum air dulu, dahaga. Nak tadi beli apa? Tunjuklah. Nak isi apa? Isi toys. Ada banyak toys ke? Ya. Mami beli apa? Mami beli benda acah. Hari guru baby. Ni hari guru Elina apa benda? Oh, suka-suka macam Tupperware macam tu. Apa lagi ni beli? Pasal ni je kot, tak banyak pun. Sikit je beli tadi. Tengok inti apa? Nanti kentang dan juga ayam. Kan? Oh, kali pak pusing. Pusing-pusing. The smiley fries and chicken popcorn. Breakfast je, tapi hari ni ada Elina ada karate. Oh, lupa pula nak rakam nasi lemak tadi kan. Sedap nasi lemak tadi kan? Sedap. Ha. Ayah terlupa nak rakam. Ayah terlupa nak rakam tadi. Tak payah, tak apalah. Ni, nak pergi karate. Setia City Mall. Ni keluar kereta, lepas tu lupa bawa dompet dia, ngambil dia. Tunggu kat situ. Apalah, shit, terlupa je. Okay, travel charger. Travel charger pula. Apa ni? Iron. Travel iron. Travel ayam pula. From 99 to 59 je. Alah. Roti boy untuk Elina. Mesti dia lapar je lagi lepas karate. Macam nak pergi ambil Elina pula. Ada 7 murid baru. 7 murid baru. Elina jadi orang ke? Dia minggu depan kawan Elina nama Abdullah. Pukul 5.18 petang Ahad. Ingat sebenarnya tak nak jogging kata ni. Sebab sejam yang lepas langit gelap gila, macam nak hujan, macam nak ribut. Pukul 5 tadi langit kira macam dah cerah. So aku decide untuk keluar juga pergi exercise. Tak ada matahari pun. Sepatutnya pukul 5 ni matahari terang. Mungkin buat dalam 1 jam 40 minit berjalan kaki je. Tak ada mood nak berlari hari ni. Pusingan pertama pukul 5.34. Pusingan kedua 5.48. Pusingan yang ketiga pukul 6.01 minit. Pusingan keempat pukul 6.15. Pusingan kelima pukul 6.28. Tambah satu lagi pusingan. Lepas tu baru balik. Pusingan keenam pukul 6.42. Okay lah. Jom balik. Sampai rumah pukul 6.48. So total pergi bersenam ni sejam 30 minit. Ini makan malam lauk ayam kicap yang kari pak tadi dengan kuah sayur lemak dengan tahu. Fuh, terbaik lah. Air Milo Elina. Ini
Nescafe. Oh, Mami. Sedapnya.